Saya pernah dulu seliuh, bukan seliuh lah. Memang adalah penyakit yang pergilah urut dengan satu hamba Allah. Bila pergi urut, dia urut lah hamba Allah ni, urut saya. Dia macam-macam lah. Ada rupanya dekat sini urat, rupanya dekat muka ni pun dia urut, rupanya ada urat senyum. Ada urat senyum. Saya dulu pernah kena mild stroke, sebelah muka mati. Lama dah. Pergi urut, bayangkan urut daripada bawah sampai ke atas, hanya urat senyum ni. Tak, bayangkan muka sebelah mati. Muka sebelah mati, mata sebelah tak boleh kelip, hidung sebelah tak boleh kembang kempis, kerah macam tu kan. Lepas tu senyum sebelah, dia jadi sengit lah. Muka je kena. Ramai yang ada, panggil apa, bad palsy. Jadi pergi urut, ringkas cerita lah. Lepas 3 hari urut, bergerak-gerak selit. Lepas seminggu, Alhamdulillah, okey. Muka saya okey. Lepas 2 minggu, normal balik dah. Muka orang dah tak perasan. Betul, muka nampak sembab. Cuma yang menarik perhatian saya, dia nak dapat ikhlas tu. Bila saya bagi duit dia kata sini, jangan bagi kat saya, masuk dalam bilik tu dia. Masuk dalam bilik, ada satu tabung dekat dinding tu, masuklah berapa tuan nak masukkan. Dia tak nak nampak berapa saya masukkan. Saya mau masukkan lah. Dia kata rasanya tu sebab berapa dia tu susah hati saya nanti kalau nampak tuan bagi saya berapa tu. Jadi lepas tempoh seminggu nanti bila dia nak keluar pergi pekan, boleh keluarkan semua duit tu masuk, dia pun tak tahu siapa bagi berapa, siapa bagi berapa. Hati dia pun senang. Betul? Macam sebenarnya jenazah lah, orang hulu duit dia tak nak pakai. Orang ikhlas sembahyang tadi, disebabkan dia letak kan, zam, berapa ni? Betul? Itu fikir. Tadi mula ikhlas tadi tu. Tapi sebab letak lazim fikir. Lepas tu sampai ke rumah keluar RM1. Nampak kan? Habis ikhlas tu. Kalau mau husu, ratus ni, nampak? Daripada tu, sebab ikhlas ni, saya akan ceritakan juga ada fasa ni. Kita jangan kecil pada rumah tangga je, semua dalam kehidupan kita. Ikhlas ni ada fasa-fasa ni. Apa lawan pada perkataan ikhlas? Lawan kepada ikhlas yang tak ada balasan ni, ada pertamanya ujub. Bangga, dia rasa besar diri. Kemudian sum'ah. Sum'ah ni perasaan yang mana dia menceritakan kepada orang tentang ibadah dia, sedangkan orang asalnya tak tahu pun apa yang dia buat. Dengan niat dapat pujian, dapat penghargaan, dapat kedudukan dan sebagainya. Aku tadi lalu ke masjid, kesian pula aku tengok orang tu. Aku bersedekah dah bagi 1,000. Hebat kau nampak. Tadi orang tak tahu. Dia pergi cerita orang. Habis. Hebatlah kau. Nak pujian kepada orang. Ataupun tadi saya semayang kan, bila saya semayang sunat dalam 100 rakaat, rumah dia cerita. Kebetulan dia bercerita tu dengan orang kanan pada YB, dengan harapan YB nanti dia jadi pegawai agama. Contoh kan? Contohlah kan? Begitu juga satu lagi riak. Riak ini mempamer-pamerkan ibadahnya, menunjuk-nunjuk dengan orang, kan? Dengan manusia. Iaitu kalau kata Al-Qurtubi, riak adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadahnya, yang mana erti asalnya adalah mencari tempat di dalam hati manusia. Itu paling senang. Riak ni nak cari tempat dalam hati manusia. Kahwin, buat majlis kahwin besar-besar, apa tujuan? Nak dapat tempat dalam hati manusia. Bila orang sebut, dialah keduri paling meriah dalam negeri Kedah Darul Aman. Dialah keduri yang paling hebat sekali. Mana bagi telur lagi? Tak ada. Kalau saya bagi telur, itulah paling ikhlas. Telur asal mula kepada ayam, telur. Asal mula kepada telur, ayam. Nampak? Dia pusing situ, dia tak pergi sampai lain. Tak ayam telur, tak telur ayam. Ada satu. Betul. Saya ingat dulu kan, telur tu kita bungkus dalam konten yang berkala-kala, yang berkilat tu kan. Balik upik, letak apa, kicap, mak sedap kan. Balik semua zaman tu ni macam sekarang bagi tawar. Kan dulu piramid kata punya bagi pantang orang tua penduri kahwin ni, bagi tuala buat menyapu si air mata. Mana? Tapi bukan suruh percaya benda tu. Macam-macam yang terbaru sekarang bagi kicap. Parah tu. Makin tak ada berbono bagi dah kicap. Ya kan? Gula-gula bagi budak lah tu. Rumah lah tu. Gula-gula bagi budak tu, budak tak makan, bapak makan. Bapak macam mani, masuk potong kaki. Banyak tak gula tu, contoh lah kan. Nampak tak?
Nak buat grand-grand kau ni, bagi pula mak dia punya, biar orang sebut. Nak dapat tempat dalam hati manusia. Macam tu juga kita kahwin, kan? Nak dapat tempat pada siapa, nak tunjuk apa. Hari ni faktor perceraian macam-macam. Paling utama tak jaga ibadah dalam rumah tangga. Macam mana kalau ikhlas kerana Allah, dia jaga menentu basic. Saya ceramah di Ilim Bangi, yang dekat Bangi, khusus pasca kahwinan. Tajuk dia dulu lain sekarang lain. Terpaksa buat. Untuk orang yang dah kahwin, terpaksa buat. Sebab sekarang ni kadar perceraian makin meningkat. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Beratus ribu orang cerai. Kalau tengok paling cepat sekali, paling pantas, ada satu negeri, saya tak nak sebut negeri mana, paling cepat hari ni kahwin, besok cerai. Paling pantas. Maknanya tahap pembono sebab bernikah pun tak tahu, kan? Tu yang dulu apa ni, Usam bin Noh, dia nak cari menantu. Dia tanyalah kepada hamba dia seorang, siapa namanya? Allah kata aku dah namanya. Tu tak apalah. Hamba tu ni hitam, malah kek hitam ni. Kek sini pun tak ada hitamnya, tu hitam betul. Bila cakap dengan dia, aku nak cari suami untuk anakku, apa pandangan kau? Wahai tuanku, kalau kau nak cari menantu, janganlah kau cari pertama sebabkan oleh rupanya. Sebab itu perangai orang Nasrani. Pertama. Kedua, janganlah disebabkan oleh keturunannya. Sebab itu perangai orang Yahudi. Janganlah yang ketiga semata-mata kerana hartanya. Sebab itu tanda orang gila dunia. Tapi kau carilah kerana iman dan takwanya, insya-Allah selamat dunia akhirat. Itulah. Jadi Usam bin Noh ni merayau lah cari tak jumpa. Susah betul nak jumpa. Macam ni lah, susah-susah kahwin dengan anak aku. Aku kahwin lah hamba tu sebab hamba dia ni terbukti. Saya tak ingat siapa namanya kepada aku. Sampai sekarang tak sampai nama. Terlupa. Hamba dia ni pernah dia tinggalkan selama 3 bulan outstation. Kau tolong jaga ladang buah aku. Dari 3 bulan aku tak ada ni, kau jaga. Baik tuan, dia jaga. Bila dia jaga, maksud saya cakap tadi, memang betul Nabi ajar kita tengok pertama, tengok dari segi apa? Tengok dari segi rupa dia, betul. Kedua, tengok dari segi hartanya, tengok keturunannya. Ketiga, tengok hartanya. Dan keempat, agamanya. Kalau tak dapat tiga-tiga tu tadi, paling tidak tengok agamanya. Itu Nabi pesan. Tetapi apa yang hamba tu tadi pesan kat Tuan Usam bin Noh tadi, dia pesan jangan semata-mata tengok kat situ. Jadi dia lepas 3 bulan dia outstation, dia balik semula, dia cakap dengan hamba dia, dia teringat peristiwa tu. Kau sekarang pilih, kau ambil 3 biji buah yang paling manis, kau bagi kat aku. Dia pun petik 3 buah bagi kat dia. Dia pun makan buah pertama, masam. Buah kedua pun masam. Buah ketiga pun masam. Dia tanya hamba dia, apa kerja kau 3 bulan aku bagi kau jaga ladang ni, kau tak tahu kau mana yang manis, mana yang masam? Maka dia jawab, demi Allah, kau pesan ke aku suruh jaga ladang, kau tak pernah aku suruh rasuk. Macam tu sekali dah, ikhlas, amanah. Sebab pesanan daripada tuannya. Cuba kalau kita jaga ladang buah 3 bulan, sebakul-sebakul bawa balik ya. Ni kebetulan jaga ladang ni, marilah rasa son sikit. Tentu kan. Tu bezo lah, bezo.